Hari ni kita solat Jumaat di Masjid Al-Ubudiyah di kawasan Kerling, Selangor. Terletak di atas bukit sedikit, serta berpemandangan Gunung Ganang. Cantik sekali. Menuju ke ruang lobi utama, pintu masuk ke ruang pegangan Dewan Solat utama. Terdapat makanan infak sempena hari Jumaat. Dan ini adalah pintu masuk utama ke Dewan Solat masjid ini. Yang dimiliki Allah Taala bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengakuan yang membezakan antara hamba yang beriman dengan manusia yang syukur terhadap Tuhan. Dalam era teknologi yang serba canggih dan dunia maklumat bersepada ini, umat Islam sedang berdebat dengan cabaran akidah yang semakin runcing. Arus pemikiran moden telah melahirkan fahaman Innahu wal ghafurur rahim. Masjid Al-Ubudiyah terletak di atas bukit, berpemandangan Gunung Ganang Banjaran Titiwangsa yang sangat cantik. Terletak di Pekan Kerling.